Assalamualaikum, kembali lagi YouTube channel Mami Sarah. Hari ni Zati nak buat nasi ayam. Repeat sekali lagi nasi ayam. Sekian lama Zati tak buat nasi ayam. So hari ni Zati nak buat nasi ayam. Ni permintaan dari husband Zati. Dia nak makan nasi ayam. Yelah, nak beli tu faham je lah kan. Nak beli pun RM7 kan. So kita buat sendiri lagi bagus. Betul tak? Sementara tunggu ayam tu rebus, Zati nak potong bawang ni untuk tumis. Untuk masak dalam bawang. So ni Zati nak iris-iris sikit. Buat sendiri lagi berbaloi, makan pun puas. So kita iris dulu bawang tu. Iris macam ni je dah. Dah lama kan tak buat nasi ayam. So hari ni sebelum Zati request nak buat nasi ayam. Si korang tunggu video Zati kan. Maklumlah Zati ni sibuk sikit. Bukan sibuk lah, sibuk jaga anak. So fokus kepada anak lah. Sebab tak ada orang nak jaga budak. So hari tu pun Zati buat video pun dah menalak dia. Ni ada orang jaga, abang dia ada. So Zati minta tolong pada jagakan. Minyak pun dah masak. Dah masak. So Zati nak iris bawang ni dulu. Halia tak ada, Zati pakai bawang putih, bawang merah dah. Iris kecil-kecil. Simple. Tapi sedap. Calm. Ni dah tengah tekan ni.
Tasuk nasi dulu. Sorry tak, Zati pakai tangan kiri. Zati memang kalau buat kerja memang tangan kiri, bukan tangan kanan. Kalau tangan ni Zati masalah sikit patah kan. So Zati lebih pakai tangan ni. Semua kita ambil beras 10 kilo roti kan. Ini dengan buat dia pada marah. Kita ambil yang tempat motor. Semua nak cakap tu. Sekejap lagi dah hari-hari cakap. Nasi pun dah siap. Panas. Sibuk ah. Oh, kacau. Takut. Dia tahan panas saya dia. Oh, dahsyat dah. Hey! Dia jelas panas ke atas dia tu. Tak tahu apa kena marah. Okay, ni tinggal nasi ni nak. Adik! Panas lagi dah. Dah tadi dia bawa balik. Dia buat lagi piuk. Tutup piuk ni lah. So ni biarkan tunggu dia ni je lah. Kita tidak buat apa tu? Tak payah. Ni kita tidak buat sos. Nanti pakai sos ni je. Saya tak payah pakai cili. Cili lada. Lada apa? Lada hidup. Saya pakai sos ni je. Sos ni pun kita dah kira pekat. Ini pun dah dapat pekat. Pekat lagi. Sup pun nampak dah mendidih. So dah tutup lah. Ni tinggal untuk buat kicap. Apa ni anak muda Zati, dia kena lengkap. Tak lengkap dia kata tak sedap. Dia kena ada cili, kicap. Bau sepur dia kata. Okay, ni dah nampak pekat tu, dah boleh keluarkan. Belum makan dah jauh. Macam mana tu? Nampak kuah dia. Bismillah.
Ya. Apa dia main macam ni? Nak bawa dia ambil ni je. Allah, mana dia ambil ni? Potong segala apa semua kau nak capai. Ni makan tak nak makan. Kau tak pakai capai ni punya. Okay, ni Tati nak masak kicap pula. Okay, ni Tati nak masak kicap. Macam apa tahu? Oh ya. Umur bertahun ni macam umur 4 tahun. Duduk macam orang dewasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tinggal yang sikit tu Tati nak habiskan. Ni laku kalau nak. Kenapa? Dia. Ni, dia tu masukkan ayam. So, ni telur. Ni telur ni kedian. Ni nanti akan masuk lada.
telur. Telur ni sebiji je cukup. Okey. Lepas tu cukup rasa. Garam. Ni Zati nak buat ayam crispy. Ayam crispy tu kan rasa tawar-tawar kan. So letakkan sikit garam. Bagi dia, letakkan cukup rasa dengan garam. Bagi dia rasa sedap sikit lah. Okay. Cuci tangan dulu. Tangan tu kau gaul. Sebab ni tadi dah rebus. Tadi dah pergi terrebuskan dulu. Tu yang Tadi dah lupa yang apa tu, madu tak ada. Tu Zati terpaksa buat ayam crispy lah. Semua tahu minyak tu tengah mendidih. Tu Zati mendidih tengah masak. Tu Zati ni lah. Dia tak payah lama-lama. Sekejap pun tak apa. Sebab dia dalam tu dah masak kan. So sekejap je. Okay, lepas tu masukkan tepung. Sikit je. Sebab nanti ni nanti kita gaul sebati nanti. Kemudian ni last untuk ke sini. Situ ke sini tak. Kita gaul Tak payah goreng ayam, tak payah lama-lama. Sekejap pun tak apa. Sebab kita dah rebuskan ayam tu kan tadi. So tak payah.
Ini Zati dah nak angkat. Tak ada dalam bau. Inilah. Zati nak jual sebab dah tak pakai lagi. Ni sebenarnya peti ais ni Kak Long Lala Queen punya. So hari tu Zati dah minta izin dia nak jual sebab tak pakai lagi. Dia kata okey, so Zati jual lah. Mana barang-barang yang tak diperlukan lagi kan, Zati akan jual. Contoh macam gas, tong gas tu kan. Tong gas ni Zati pun nak jual sebab ni tong gas ni dah bertahun. So nak jual ni. Barang-barang yang dah tak pakai lagi dah. Kipas lama semua Zati nak jual. Ni kipas arwah Pak Pembantu Zati punya. So nak jual juga. Ni pun sama. Ni bilik. Ni pun Zati nak jual sebab ni Kak Long Lara punya juga. Dah tak pakai sebab dah rosak. Nak pakai? Tak ada, tak pakai. Pakai. Nak jual. Air tu je hidung tu. Ais Kak Long, bye-bye. Ya. Dia mana pakai ni lagi dah tak pakai tu. Itu sabun pematu lagi. Boleh. Apa? Sabun batu pematu. Tadi cakap nak itu. Lawi. Hei. Tinggal satu kan biru. Sudah habis ah? Tinggal satu lah. Salah. Saya rasa salah. Lalu Saya rasa salah. ni kita ambil sabun. Kita ambil tu. Zati nak ambil tepung. Mana tepung? Kalau Zati dalam tak datang sini. So hari tu Zati datang. Tapi Zati beli ayam je. Ni Zati nak ambil beras dulu lah. Beras dulu kot. Beras dulu. Beras. Tepung. Boleh. Ya, macam. Jangan nak pergi.
Tu lagi apa nak ambil apa? Santan dah lah. Santan kara. Santan dah. Boleh. Terus papan dah. Okey. Terus papan juga. Ha? Terus papan juga. Oh, ada. Ya. Jadi nak top up Maggi. Dah, jom. Ha, ya betul. Budak baik ni nak aiskrim. Cuaca pun kat luar pun panas gila tau. Memang panas. Boleh gentung tangan aku. Sekejap aku tunggu aiskrim. Sure. Benar kalau adik-adik ya. Macam tu. RM7. Ya, ambil belen.